Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sesuatu yang ada kaitan dengan baginda Nabi SAW akan terus diingati dan akan terus dihadiri oleh pencinta-pencintanya. Begitulah dengan masjid yang kita berada sekarang yang dinamakan sebagai Masjid Bani Unaif. Ia berada di perkampungan Bani Unaif pada zaman baginda Nabi SAW. Perkampungan Bani Unaif pernah dihadiri oleh baginda Nabi SAW dan Nabi SAW pernah salat di sini, dan kawasan salatnya baginda Nabi telah dijadikan masjid oleh orang-orang di perkampungan Bani Unaif. Bila kita menyebutkan tentang perkampungan Bani Unaif, maka sudah tentu akan teringat tentang kisah bagaimana seorang anak kecil yang bernama Sayyidina Talhah bin Bara' radhiyallahu ta'ala anhu yang telah menzahirkan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hadir ke tempat-tempat ini menzahirkan cinta kita kepada Nabi menjadi sebab nanti kita diingati oleh baginda Nabi di akhirat, kembara haji menuju maghfirah, syarikat pelancongan Yaskin.